Korang tahu tak, hanya 4 jenis bahan korang boleh tanam buah naga. Yang pertama, tiang. Tiang ada asing tiang kayu dengan tiang konkret. Tiang kayu ni senang ditapati, tapi cuaca yang tak bagus, dia senang reput. Bila reput, dia pong. Itu satu pokok rugilah, habis. Tapi ini guna tiang konkret ini, dia tinggi 6 kaki. Kita tanam bawah tanah 2 kaki, atas 4 kaki, dia banyak solid. Kita tolak dia pun stable, mantap. Yang kedua, besi. Kita guna ini besi, kita buat exercise sikit. Pak Long tak cukup kuat lah, so kita modify dari besi sampai ini bentuk. Okey, ini bentuk ada X-Men ya. Kita ada tinggal satu lubang, kita boleh pasang tengah-tengah tiang sini. Jika kita nak bekukan dia, solidkan lagi, kita tambah itu simen, pasir dengan batu, kasih dia solid. Macam ini, dia tak boleh gerak dengan senang hati. Yang ketiga, tayar motor. Okey, ini tayar kita belah 2, kita boleh pasang atas besi tadi. Fungsi tayar ini, dia boleh menahan ini keratan. Bila ini keratan banyak subnya keratan, dia akan berat. So, dia boleh tahan itu berat. Okey, selain itu, jika sini ada ruangan kosong, sini akan kosong, kita boleh senang adjust ke kanan sikit atau ke kiri sikit. Yang keempat, tali. Okey, ini tali guna untuk ikat itu keratan. Macam bagi dia lebih stable, kita ikat. Okey, dia sudah stable, nanti keratan dia akan tumbuh ini akar, ikat dengan tiang. Siapa sudah sedia untuk tanam buah naga, boleh komen bagi Pak Long tahu.